Okey, tuan-tuan, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang dihargai dan dihormati sekalian. Okey, hari ni ya, kita ada dekat track Sepang Go-Kart International Circuit ataupun Karting Circuit. Kita pakai suit dulu, kita warm up dulu, kita stretching apa yang patut. Kita tak nak cramp tengah race, tengah race pula dah, tengah track day. Okay, so kita buat apa yang patut. Now, sambung. Okay, hari ni aku ada track day dekat Sepang Go-Kart International Karting Circuit. Okay, aku dah pasang warmer tayar aku. Aku track day hari ni dengan Abdul R25. Okay, so aku tengok dah hijau, aku cabut lock. Okay, aku buang warmer depan. Okay, buang pedal untuk ready lah. Okay, buang pedal. Terus kita akan ke belakang. Kita akan buka warmer belakang. Aku ambil glove dulu. Okay, aku ambil glove dulu. Sebab pun senang nanti aku duduk atas motor pakai glove. Yelah, seorang-seorang track day macam ni kan, mana ada kru nak tolong. Okay, buka. Angkat pedal, duduk atas motor terus. Okay, so kita dah tahu terus, kita pasang glove. Kita pakai lagi glove tu. Okay, kita start. Pakai glove. Kita dah ready untuk masuk dalam track. Hahaha, saja je aku tarik kat depan tu kan, bakar-bakar line sikit. Nampak lah sikit kita ni pakai exhaust perang kan. Nak tarik macam tu dekat track elite memang tidak kan. Dekat track elite pun nak kena pakai silencer. Larut. Okey, kita kembali kepada track Sepang International Karting Circuit. Okey, kita abaikan track elite. So depan aku tu adalah Abdul ni the first time kan dekat track ni. Dia yang bakar-bakar aku, ajak turun kan. Okay, so kita turun. Last minute kita turun. Okay, kita santai-santai cari pace, cari kita punya race line. Dalam masa yang sama kita tengok kita punya setup terbaru. Aku sebenarnya buka box motor ni. Teringin lah kan, nampak macam motor power sikit. Bila kita buka airbox bunyi prap kan, macam bunyi supermoto. So bila keadaan macam tu, aku pun nak try lah, nampak ganas sikit. Tapi sayangnya performance aku drop gila-gila. Tapi it's okay, kita dah buka pun, kita jalan je lah kan, dah dalam track. Bukannya aku kat rumah nak pasang balik. Dan lagi pun aku tak bawa airbox aku yang belah atas tu, cover tu kan. Okay, so aku dengan Abdul jalan sekali. Aku sebenarnya tak sangka tau, untuk keadaan yang macam ni, Abdul boleh dalam keadaan yang sangat-sangat perform laju. So bila dah dalam macam ni, aku pun rasa happy lah bila tengok member boleh pergi dalam pace yang macam ni kan. So kita enjoy. Memang aku enjoy gila bila duduk belakang Abdul, tengok dia main corner kan. Dia boleh, dia target dia sebenarnya nak elbow. Tapi belum sampai lagi. Cuma dah hampir-hampir sampai. Kau tengok ya, elbow dah dekat-dekat nak kena contact lah tu. Tapi tak apa, tak lama lagi mesti kena elbow dia ni. Aku tengok dah tahu dah. Tengok dia turun. Oh, style gila mah. Sikit lagi. Tak apa Dul. Kita akan make sure kau akan dapat elbow lepas ni, okay? So, korang layan dulu. Nanti aku sambung lagi.
tengok aku saja je tadi try bagi pressure sikit kan, bagi kiri kanan kan. Saja orang cakap, ada video kan, baru video tu mendebarkan. Okey, sekarang ni kita kembali melihat aksi-aksi di Sepang Kartun Circuit. Okey, yang ni kita duduk belakang Abdul. Kita main dalam pace 1 minit 5 saat, 1 minit 6 saat. Mungkin kot aku tak berapa nak detail sangat tengok timing. Cuma dalam safe zone lah main, santai-santai. Sebab tadi kan, aku nak cerita sikit lah kan. Tadi masa aku tengah dekat straight line ni, aku tu perasan tau, ada macam orang turunkan motor-motor dekat pedok tu lah kan. Aku rasa tak lama lagi aku akan nampak tim besar nak turun untuk training kat sini. Dan kalau betul benda tu terjadi, aku sangat berbesar hati, aku sangat bangga lah dapat tengok tim besar turun depan mata. Dalam track yang sama, kita akan tengok diorang punya race line, tengok diorang punya breaking point. So benda macam ni yang jarang-jarang berlaku tau. Dan benda ni sebenarnya sangat mahal untuk kita beli. Dan kita tak boleh beli pun benda ni, kecuali luck kita, timing kita tune, ataupun kita ada synchronize sikit dengan diorang. Maksudnya kita dapat kontak, weh aku nak turun track, jom turun sama-sama, tu lain cerita. Tapi ini random, kita datang hari biasa dan diorang juga datang hari biasa untuk training. So bila kita tengok depan mata, kita akan tahu kat mana level-level kita dengan diorang. Sebab ini adalah kerjaya mereka dan ini adalah hobi kita. So kita tengok kita punya performance ni dekat tahap mana, adakah tahap pertengahan ataupun below average. So bila ada mereka-mereka ni lah yang akan tengok kita punya benchmark kat mana kan. So tak apa, kita jalan dulu dengan Abdul. Aku cakap dengan Abdul, kita jalan dulu, kita kena make sure kita perform. Nanti let's say kalau nampak yang lain tu datang, baru kita boleh rasa macam okay, kita nak try. Walaupun kita slow, tapi kita make sure kita dalam kita punya performance. Macam tu cerita dia. Okay, aku penat sebenarnya ni. Dul, jom pergi minum dulu lah. Dah lama sangat dah ni, tengah-tengah hari pula tu. Nanti kita sambung lagi lepas Zuhur kan. Okay, kita masuk pedok, kita rehat, minum air. Okay, dah sampai pedok. Macam yang korang saksikan, kau nampak dekat depan aku tu penuh, ada berapa pedok tu. Lepas tu ada warmer tengah set up. So aku dalam kepala otak aku, siapa dia nak datang ni lah? Siapa dia nak datang ni? Tapi tak apa, kita tunggu. So aku kira-kira kat situ lebih kurang 10 biji motor. So okay, aku tutup enjin sebab panas kan. Tutup enjin, aku side stand kejap motor. Aku terus pedok motor aku sebab aku nak pasang warmer balik kat tayar ni. Cuma penat kan, biar dulu lah. Okay, kita dah pedok. Okay, kita dah pedok, kita buka visor, buka glove. Panas, ya Allah. Aku tak tahu lah berapa temperature panas waktu ni. Cuma aku harap-harap boleh bertahan lah untuk ke petang nanti kan. Okay, tengok. Gearing tak ganti lagi lah. Tak apa, ni belajar sikit. Abdul cakap pasal gearing. It's okay, spocket lah tu. Nanti kita upgrade lah Abdul, step by step. So tadi kita try jalan sekali dengan Abdul. Kita tanya dah, apa perasaan Luan dapat jalan sekali? Apa barang BTIC kan? Siapa? BTIC tu apa? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tak ada efek ke? Dia international ke? International mungkin kot, macam kaki sakit. Okay guys, video ni akan dikecam, tapi itu adalah reality. Okay?
masuk track tadi, ini pun aku rasa macam boleh ke tak boleh ni. Tapi tak apa, kita try. Kita anak jantan kena melawan guys. Okay, so macam biasa aku masuk track, aku buat cara aku sendiri, fokus dekat tersendiri punya race line. Oi, aku kena tampau mat. Kau tahu tak tu motor apa tu, R6 dia, all in depan belakang. Kau tahu siapa dia? Aku tak tahu, aku rasa muka dia macam Acosta tu, seriously. Sumpah masa dia berhenti dekat paddock tadi, aku tengok muka dia macam ni Acosta ke Pedro Acosta ke ni. Ya Allah, sebab apa tahu, ini tim ZK Racing mat. Tadi kan aku jumpa, tak nak tadi lah. Oi, sekali lagi kau tengok. Oh, dia punya cantik lean dia, kau tengok. Oi. Kau tahu tak, masa aku berhenti tadi kan, aku saja lah kira-kira timing diorang. Average dia bawa R6 ni dekat dalam kita punya track, kau tahu tak berapa second? Dia punya timing dalam 53 second, 52 second, kau tahu tak? Ui, agak-agak weh bawa 600cc dalam track ni 53 second. Kau makan apa tu? Tapi itu tak apa lagi. Tak apa lagi. Ada satu lagi aku nak cerita pasal kat korang. Kau tunggu jap Kau tahu tak, yang aku nak cerita sekarang ni kan, tak apa, aku penat ni. Aku duduk dulu, aku tak tolak motor dulu. Okay, aku nak pedokkan motor aku sekejap. Kita dengar kita sembang apa. Tahu tak, masa ni lah aku start rasa macam aku bawa motor apa ni tak sedap, itu tak sedap, ini tak sedap. Fork rasa keras, fork rasa lembut, monoshock rasa keras, brake tak nak berhenti, macam brake dah kembang. Macam-macam lah mat, tiba-tiba kan. Pada selama ni elok kan. Dia boleh adjust tinggi rendah. Dia buat sabda dia orang. Kena tinggal tak apa pun. Dia patut kena tinggal dengan rider macam ni. Benda paling best kau tahu tak? Bukan sebab motor buruk aku kena tinggal, tapi benda paling best bila kau dalam corner, kau nampak rider motor 3, motor 2 duduk sebelah kau, dia potong kau. Kau tahu tak feeling dia? Macam weh, ini peak of level yang world champion punya level, kau tak boleh nampak depan mata tu. Shock tu. Aku buat hati lah tengok dia ni. Shock lah. Depan mata aku tengok. Tu aku Danis. Aku star. Motor pun baru very lah. Sebenarnya tak apa lagi tau dengan timing diorang yang 53 tu kan, yang R6 tu. Tapi cerita dia mat, Hakim Danish bawa supermoto 450 SMR aku rasa, KTM. Kau tahu tak timing dia berapa kat situ? Walaupun dia tak bawa transponder, tapi aku ukur pakai telefon je. Kau tahu tak timing dia 50 saat. Weh, 50 saat timing dia. Aku tak tahu sama ada dia push ataupun tidak untuk timing yang sangat impresif macam tu. Sedangkan kita nak dapatkan, ya Allah, nak dapatkan satu minit, ataupun nak dapat 59, ataupun nak dapatkan dalam 58 pun orang cakap habis pulas, habis cerih. Tapi inilah level-level mereka. Aku salute sungguh lah dengan diorang ni, terutama Hakim Danish and all the crew untuk ZK Racing. You all boleh dapatkan konsistensi yang sangat tinggi, precise, dalam masa yang sama, dalam keadaan yang ada tekanan tapi nampak langsung tak ada tekanan. Yelah, mungkin you all tengah enjoy kan, training day of the day. Cuma yelah, benda ni aku nampak sangat membuka mata. Macam mana setup kru korang, macam mana perjalanan dia. Okay. And then tadi pun ada few FZ. Okay, aku pun kena tapau juga dengan FZ. Jadi aku tunjuk video pun tapau. Kau tunggu jap. FZ, oh, memang bak power aku.
Okay, kau tengok jap. Aku dah rasa kat belakang aku ada someone kat belakang ni kan. Okay. Aduh, aku rasa aku dah ternampak dekat anak-anak mata. Nampak tak? Oi, dia potong aku macam tu, Mat. Weh, dia boleh lean macam tu. Aku tengok salute lah diorang ni. Kau tengok tu, dia masuk smooth kan. Okay, ada lagi. Aku tengok, oh, tu dia potong aku macam tu. Memang salute dia potong. Tu R6 tu, 600cc masih panggung kat. Buat timing 53 second. Ini FZ. Geng-geng ZK Racing ni memang tak ada ampun. Aku power ada tau motor ni. Cuma yelah, diorang lebih pro dalam bahagian ni. Aku ter-overshoot pula. Kau tengok, nervous je jangan cakap lah bila kau main dengan pro kan. Tapi tak apa, inilah pengalaman yang paling sempurna aku rasa sepanjang aku track. Okay, kau tengok dia punya lean. Kejap lagi aku rasa aku kena lagi ni. Ada lagi belakang aku ni. Aku dengar bunyi aku rasa. Okay, kita layan dulu. Oh, tajam dia masuk. Aku cuba copy baseline dia tapi belum mampu lagi lah. Dia punya rolling speed tu laju sangat. Aku ada fear sikit dekat tayar depan yang membuang. Cuma yelah, tak apa, nanti aku nak try upgrade aku punya fork. Tengok macam mana dia boleh pergi tak boleh pergi kan. Sebab aku perasan diorang pakai USD fork for R15 dekat FZ diorang tu. Okay, so mungkin tu satu faktor yang membuatkan diorang boleh masuk dengan sangat cepat. Okay, diorang bagi aku jalan yang aku rasa diorang bagi saya saja ni. Sebab diorang nak carikan satu benchmark untuk dapatkan macam race punya situation lah kan. Okay, aku just follow line aku je lah. Okay, aku tarik. Sekejap. Tu dia. Aku dapat insting lagi lah sebenarnya. Dekat belakang aku ni ada seorang lagi ataupun dua orang lagi kat belakang kan. Cuma yang ni, aku tak tahu siapa yang potong aku ni. Aku tak ingat lah. Sekejap ada, dia mesti ada ni. Aku ada rasa. Tak apa, dia teruskan. Aku try ambil. Oh, tu dia. Okay, yang ni Yamaha R25 Yamaha R25 ni. Okay, ke Abdul ni aku rasa ni. Okay, aku ikut line dia. Jalan-jalan. Okay, korang jalan dulu ni. Okay, corner ni last corner aku terwide sikit lah. Aku rasa something. Tu dia R6 saya potong. Okay, Hakim Danish potong aku. Alan, kita cuba ikut line balik. Okay, ni bukan Abdul ni. Ni Ladies Bikers ni. Wally orang panggil dia D. Laju juga awek ni. Aku kena tu dengan awek ni. Malu mat. Tapi nak tak nak, kita main motor tegak lah kan. Jalan lah. Okay, yang apa ni, yang R25 ni dia perempuan. Dia Wally punya orang. Dia pakai suit Wally lah. Dia bawa motor boleh tahan. Timing dia pun gempak weh. Bukan kali-kali kau tahu dia tinggal aku hilang. Aku tak tahu sama ada dia ni model spec R3 ataupun 250. Tapi aku tahu dia punya sistem dia padu. Dia pakai suspension all-in depan belakang. Lepas tu brake pun sedap. And then nak tak nak aku terpaksa bagi tahu juga tayar aku dah habis. Belah kanan dah habis, depan belakang. So aku tak boleh nak corner dah. Aku turun sikit dia buang. Aku buka cepat sikit dia buang. So aku cakap daripada aku bersepah, kurangkan ego, turunkan ego. Aku masuk pit, kemas lah. Kita kemas. Next track day kita buat balik. Okay, so untuk track day kali ni
Aku ingatkan sempatlah nak habiskan tayar, betul-betul habis sampai kita nak bawa dah. So untuk next track day aku akan make sure aku upgrade tayar. Bukan upgrade lah, tukar tayar. Untuk tayar baru, tayar ni dah habis. Belakang sebelah kanan aku dah habis, depan sebelah kiri aku dah habis. Lepas tu aku nak upgrade aku punya fork. Yang lain tak ada apa pun. Pasang balik aku punya airbox, itu sahaja. Yang lain memang standard je lah, cukup je lah macam ni kan. Cuma aku target kalau benda 3 benda tu aku elokkan balik, aku target timing aku akan drop balik macam sebelum-sebelum ni lah. Okay, so ni adalah wear and tear untuk kita. Aduh, sedap. Line tak janji lah. Training. Okey lah, ini last sebelum aku balik. Tak ingat dah last kan, tapi ni last lah. Kena racun dengan Abdul ajak masuk lagi. Last aku masuk untuk puaskan hati sendiri. Sebab yelah kan, kita dah bayar kan, kita boleh main-main je lah. Aku dah kena dah. Aku garam ketok kanan, dah kena kiri pula. Kiri kanan tengah masuk FZ, tengok fork dia, tengok sport ring dia RCB. Satu lagi FZ, 2 biji FZ. Kono macam basikal. Memang syok. Oh R6. Oh semua ZK punya orang ni. Oh ni D daripada Wally Bikers. Geram aku tak dapat nak ikut kelompok dia ni. Kalau aku dapat follow kelompok ni dah cukup lah untuk aku. Cuma tak apa. Next kita akan make sure kita boleh duduk kelompok ni, InsyaAllah. Kita cuba. Sekarang ni nak tak nak aku cuma perlu bertahan. Nak bertahan pun dalam keadaan yang macam ni kan. So kita tengok mana ada slide yang ada, kita gunakan apa yang kita record ni untuk dapatkan ada slide orang. Untuk next track day aku akan try follow slide yang ada ni untuk dapatkan timing yang lebih rendah daripada yang sebelum-sebelum ni lah. Ok, tak boleh pergi dah. Aku dah tak boleh nak corner. Geram pula aku. Kena macam tu kan. Tak apa. Next track day kita janji kita sesal lagi. Kita make sure buat sampai dapat. Dah aku keluar. So keluar bukan mengaku kalah, tapi keluar dalam keadaan yang ialah segala-galanya perlu diperbaiki. So next track day aku kena tukar tayar depan, tukar tayar belakang, brake pad kena check macam dah nak habis. Lepas tu fork depan tu aku kena upgrade. Dah tak boleh dah, fork depan sekarang aku pakai standard, tapi tukar-tukar minyak je kan, tak cukup, tak boleh support. Lepas tu airbox pasang balik. Lepas tu aku kena make sure satu lagi apa aku nak buat, aku lupa lah. Adalah satu lagi aku lupa aku nak buat apa. So itu sahaja untuk video kali ni, untuk trade day kali ni. Untuk next kita akan buat lebih baik, kita akan share dengan kawan kita sekalian. So cukup-cukup lah tu membalap di jalan raya di Bukit Tinggi. Kita pergi ke track lah. Okay, so track lebih selamat, dan track adalah tempat untuk, dan sepatutnya untuk kita membuktikan sesuatu. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys.